Zaman nenek moyang kita, mereka menabung emas tanpa melihat harga. Mereka faham, bila ada duit, tukarkan kepada emas. Kerana mereka adalah generasi yang pernah melalui zaman perang, zaman penjajahan British bertukar kepada Jepun dan kemudian zaman merdeka. Mereka adalah generasi yang melihat penukaran wang kertas apabila kerajaan bertukar. Dan mereka juga adalah generasi yang nampak hanya emas simpanan yang kekal nilai walau dalam apa keadaan sekalipun, perang ataupun pertukaran pemimpin kerajaan. Duit kertas adalah di bawah jaminan kerajaan, tapi emas ia bukan di bawah jaminan sesiapa. Sebab tu emas disebut sebagai aset dengan nilai intrinsik, iaitu nilainya pada aset itu sendiri, hanya pada ketulinan dan beratnya sahaja. Ia tak dipengaruhi oleh kerajaan atau ekonomi atau lokasi emas ni. Emas di Malaysia masih sama nilai dengan emas di luar negara, England ataupun Afrika. Ramai yang lupa sebenarnya emas ni lebih bernilai daripada wang fiat, dan mereka lupa emas memegang nilai kekayaan sebenar, bukannya wang. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan wang fiat anda ke dalam bentuk emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Publigo secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.